Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi dan rasul. Pada hari ini saya akan mengongsikan kepada anda tazkirah ringkas kita yang bertajuk peristiwa nuzul Al-Quran. Peristiwa ini sering kita dengari dalam kalangan umat Islam. Namun, apakah kita faham apakah itu nuzul Al-Quran? Mengapa ia diturunkan? Oleh itu, marilah kita mempelajarinya dalam tazkirah ringkas kita pada hari ini. Nuzul Al-Quran merupakan penurunan Al-Quran daripada Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril. Peristiwa ini berlaku pada malam 17 Ramadan di Gua Hira. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Ayat yang diturunkan kepada baginda ialah Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang membawa maksud, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena, yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menunjukkan bahawasanya pendidikan dengan ilmu ini amat penting dalam kehidupan manusia. Islam mengangkat darjat orang yang beriman dan berilmu, serta menyuruh umatnya supaya sentiasa mencari ilmu sepanjang hidup. Allah SWT menurunkan Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, namun ianya juga sebagai panduan hidup bagi seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembezaan antara batil dan yang benar. Al-Quran mengandungi hukum hakam, akhlak, keimanan, kisah para nabi dan petunjuk dalam kehidupan seharian kita. Ia menjadi cahaya yang membimbing manusia ke jalan yang benar dan menjauhi daripada kesesatan. Proses penurunannya pula, Al-Quran tidaklah diturunkan secara sekaligus, namun ianya diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Hal ini kerana bertujuan menyesuaikan hukum dengan keadaan dan keperluan umat Islam pada zaman tersebut, serta menguatkan hati Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwahnya. Kita bertanggungjawab terhadap Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, kita juga perlu memahami dan menghayati serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Riwayat Al-Bukhari. Oleh itu, marilah kita berusaha untuk membaca Al-Quran dengan penuh bertajwid, memahami makna dan tafsirannya, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Kesimpulannya, nuzul Al-Quran bukanlah sekadar peristiwa sejarah, namun ia juga satu peringatan kepada umat Islam bahawasanya Al-Quran merupakan sumber hidayah dalam kehidupan kita. Janganlah kita membaca tanpa memahaminya, dan jangan pula kita memahaminya tanpa mengamalkannya. Semoga kita menjadi insan yang mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan ianya menjadi sahabat kita di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.